potong. Belum potong. Yang ni dah siap potong. Okey. Yang dijualnya? Dulu jual. Oh, kalau kita nak beli? Dia terpulang lah. Kadang-kadang ada orang berminat yang dah siap potong. Ada yang dah nak kopi. Okey. Potong. Contoh Ah. kalau kata dia nak potong beri. So dia nak ukur mayat macam mana? Ukur lah daripada kepala sampai kaki. Okey. Dan dapat ukuran tu kena lebihkan sehasta. Kenapa nak kena lebih sehasta lagi? Tunjuk atas dengan bawah. Oh. Kan boleh lebih tu kan? Kalau kita pakai gulu-gulu hex ada plastik atas bawah kan? Itu dah dia. Betul. Okey. Itu kalau dia nak ikut saiz jenazah. Tapi dalam set ni yang dah saya potong, dia standard 2.5 meter panjang. 2.5 meter ni cukuplah untuk jenazah yang tinggi 1.6 ke, 1.7 ke, 1.8 ke. Kita ada extra kan? Ni set dia. Okey, nanti saya terangkan berapa jenis kain semua. Okey, ni set ni yang dalam kotak ni dia ada kain yang dah siap potong. Nanti saya akan terangkan apa jenis kain tu. Dalam ni ada kain batik dan tali siap semua. Dan packing memang kami akan buat vacuum. Vacuum pack sebab apa? Kain putih ni dia mudah mereput, warna kuning. So macam ni dia tahan lama sikit lah. Dalam set ini ada kain tuala juga. Masih ada kain tuala ada. Dan ada 3 gulung kapas dan air mawar. Serta dalam set ini ada barang-barang kelengkapan. Antaranya face mask. Face mask, plastik sampah, apron, face mask, apron, plastik sampah, ada glove, ada ketembat untuk jingga apa-apa. Okey. Dalam set ini ada serbuk apa ni? Kapur baru. Serbuk cheese. Serbuk cendana. So boleh bagi dua, satu untuk mandi, satu untuk makan. Kuat bau dia ni. Dan gawaros. Gawaros ni jenis betul. So kalau kata nak untuk mandi, tak payah tumbuk tu, letak dalam ni dia akan larut sendiri. Tapi kalau nak buat kapan, kena tumbuk sikit. Tak ada tukul tak apa, guna ni. Itulah dia. Dan so sabun jenis apa pun tak apa, tapi dalam set ni dia bagi bidara. Alright? Yang sama silent. Sangat bimbang. Ini nyata. Dan ini apa ni? Jelas. Eyeliner. Siapa nak pakai boleh kan? Dah. Boleh? Mana tulis model ni?